ada SCP dekat Malaysia guys. SCP-2898. SCP ni dia sebuah banglo dekat Georgetown, Penang. Ui, serius tak? Apa masalah dengan rumah tu? Okey, rumah tu dia akan tiba-tiba ada muncul muka dekat dinding. Bukan satu je, banyak. Dan kalau kita biarkan lama-lama, muka tu lama-lama dia akan tiba-tiba jadi manusia. Tapi manusia yang tak sempurna dan dia keluar daripada dinding. Ini semua berlaku sebab perempuan yang bernama Patrice Cho. Dia ni adalah bekas penghuni rumah tu So pada tahun 1999, dia tiba-tiba dapat demensia, iaitu penyakit yang dia senang lupa ingatan. So masa dia duduk rumah tu, dia duduk seorang je. So kadang-kadang dia pergi mana-mana, dia pergi bilik ke apa-apa, dia takkan ingat. Dan kadang-kadang dia lupa bilik dia mana. Dia pergi kat sana lah, lepas tu dia cakap, ini apa benda tempat ni, dia tak tahu. Ui, parah betul you. Lepas tu family dia pun rasa risau lah kan. Family dia terus ambil dia dan bawa duduk dengan dia orang lah, selamat sikit. So maksudnya family dia bawa dia pergi dari situ. Maksudnya rumah tu kekosongan. Masalahnya walaupun Patrice Cho dah pergi daripada rumah tu tiba-tiba dia start menghasilkan human, macam manusia lah. Manusia yang tak sempurna, yang seakan-akan bentuk macam Patrice Cho. So disebabkan benda tu viral, SCP Foundation pun diorang terus pergi rumah tu dan diorang check. Lepas diorang check, diorang terus beli rumah tu. So korang rasa kan rumah banglo ni dekat area Georgetown, Penang kat belah mana Tapi korang nak tahu tak? Sebenarnya ada banyak lagi SCP dekat Malaysia ni yang saya baru tahu. Dan saya rasa sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk saya cerita dekat korang.